Tonggak DPMM-FC, Tommy Mawat Bada menegaskan semangat juang pasukannya semakin tinggi menjelang aksi getih menentang Johor Darul Tazim JDT dalam saingan Liga Super 2025-2026 di Stadium Sultan Ibrahim SSI, Johor pada Sabtu. Menurutnya, selepas meraih kemenangan sulung 1-0 ke atas Melaka FC baru-baru ini, DPMM-FC kini semakin bersemangat untuk memperbaiki kedudukan mereka yang kini berada di tangga ke-10 Liga Super. Kemenangan tersebut bukan sahaja memberi 3 mata berharga tetapi turut menyuntik keyakinan baharu dalam kalangan pemain. Ya, perubahan kedudukan itu amat penting serta telah meningkatkan moral satu pasukan untuk menghadapi perlawanan yang akan datang dan seterusnya. Malah kini, persiapan sejujurnya dalam keadaan yang terbaik untuk pasukan. Prestasi kecergasan serta fokus pemain amatlah penting untuk dijaga sehingga hari ini dan sebelum perlawanan, ujar bintang DPMM-FC, Tommy Mawat. Ini perlawanan penting bagi kami, bola itu bulat, apapun bisa terjadi di atas padang. Semuanya sudah tahu bagaimana kekuatan daripada pendahulu liga itu, komplit dalam setiap posisi. Namun bagi kami itu sebuah cabaran yang perlu kami selesaikan, dan kami harap dalam perlawanan ini, hasil positif berada di pihak kami. Walaupun sedar akan cabaran besar menentang juara bertahan Liga Super itu, Tommy menegaskan DPMM-FC tidak akan turun dengan mentaliti menyerah kalah. QQ baginya, perbezaan status antara pasukan bukan alasan untuk tidak berjuang habis-habisan di atas padang. Ya, kami tetap membawa mindset yang positif walaupun secara logiknya JDT adalah pasukan besar dalam Liga Malaysia. Tetapi sekiranya semua pemain tetap fokus dan bekerjasama dalam setiap perlawanan, tidak ada yang mustahil, tegasnya. Tommy juga percaya bahawa semangat sepasukan dan disiplin taktikal akan menjadi kunci utama untuk DPMM-FC memberi saingan sengit di gelanggang lawan nanti. Aksi Liga Super Minggu ke-8 melibatkan JDT dan DPMM akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim tepat pukul 8.15 malam. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.